Welcome back to my YouTube channel Titin. So okay, jadi hari ni konten random lagi. Aku tak sihat, tak apa-apa sihat ni. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 3.50 petang. Aku sebenarnya ada buat konten random dah. 2 video aku buat konten random tu. Tu tak boleh hantar dekat YouTube. Tak tahu lah sebab apa. Macam-macam lah YouTube ni. Tak apalah. So ini kali ketiga aku buat konten ni. So ini part 2. Konten random part 2. Macam kau tengok kat konten random part 1 tu. Best juga. Aku tak tahu Asu ada ke petang ni. Kalau ada, kita pergi ronda macam mana. Okay, macam biasa lah. So sekarang aku tak sihat ni. Sakit tekak semua, sakit kepala semua. Nanti apa-apa aku beritahu, aku update. Okay, bye. Hari ni adalah hari yang paling malas sekali. Tengoklah bilik aku selerak gila man. Ya Allah, apa ini? Tengok bilik aku. Selerak. Terus sekarang aku malas ke bilik tau. Jadi aku terpaksa kena kemas lah. Sebab bilik aku bapak selerak bodoh. Daripada pukul 5.54 petang. Daripada pukul 3 tu aku tengok phone sampai pukul 6 petang ni. Tak stop Jadi aku bertahan dengan baik So teman aku pergi tolong kemas bilik teman aku. Editor cepat kan. Yuk. Okay, bilik dah kemas. Bilik dah kemas, semua dah kemas. So sekarang aku tak tahu nak buat apa. Baikkan nak pergi jalan kan. Aku malas lah. Tak sihat lagi. So sekarang jam menunjukkan pada pukul 6.23 petang. Okay, alright. So aku tak tahu nak buat apa dah. Aku just nak bagi tahu sekarang dah 102 subscribers. Woo! 102 subscribers. So terima kasih pada yang subscribe. Pada yang belum subscribe tu boleh subscribe sekarang. Aku nak sampai 200 subscribers. So kita tunggu dulu lah. Malam lagi ke, terawih lagi ke, nanti aku baru buat. Okay, bye bye. Sekarang dah dekat muka dah 6.52. Mak aku suruh jaga cucur pula. Aku tak tahu macam mana nak tahu cucur ni dah masak belum. Mak aku kata tunggu coklat baru angkat. Aku balik-balik je. Macam mana kita relax dulu. Sebab aku ni mana pandai buat cucur. Dah masak tu tak? Dah masak untuk api? Nak angkat kan?
Aduh. Dah masak tutup api. Boleh. Oh. Biar. Tak tahu apa nak buat lah. Dah bingung. Okay. Sabar. Minum. Kau rasa kan? Patut tak? Suruh aku. Bangah. Ibu suruh tengok cucu. Tengok cucu dah masak belum. Tak tahu mana macam. So biar abang aku tengok. Kita relax dulu. Kita perlu relax. Kalau kita tak relax, kita Joko lagi. Yes, aku baru habis tarawih. Aku tak boleh buat video tadi sebab aku terlupa. Aku terlupa nak apa? Nak rakam. So lagi pun bateri kamera aku pun tinggal sikit. Memang susah nak rakam. Lepas ni aku rasa video ni bukan berakhir di sini saja. Kita akan sambung esok pada sahur. Tengok macam mana. So aku tengah buat kerja ni. So stay tune lah. Bye bye. Okay guys, so aku baru balik sekolah ya. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 5.46. So lagi aku akan pergi potong rambut dengan Hasrul. Aku call Hasrul tak angkat tau. Dah 2 kali aku call tak angkat. So nanti apa-apa kita pergi vlog, pergi potong rambut. So bye bye. Tunggu dulu Hasrul. Tengok tu. Bye bye. Okay guys. So Hasrul on the way. Kita tunggu Hasrul. Okay. Kita nak pergi potong rambut. Ini rambut aku before. Kita tunggu after lagi. Kita kat kedai. Oi. Kau makan apa? Lofik. Jap. Okay, cepat. Lofik. Wih, jatuh. Lofik. Okey, dah siap. Thank you. RM10. Okay. So, lagi kau pergi tarawih kan lagi? Kita end dekat tarawih je lah. Kita end awal. So, sorry kalau video ni lambat post ke apa. Sebab masalah channel lah. So, okay, tengah raya boleh post. Tengah raya boleh post. Saya tak buat. Okay, so tu ni. Yeah. Jobs Music presents. Potong apa? Tapak 3. Okay, thank you. Wih, dah lambat sial. Dah saya bodoh. Kima ini memang kima. Cepat bodoh. Dah lambat.
ni anjing. Cepat bodoh, dah pukul sial. Cepat ya Allah, pemudahkan segala urusan aku ya Allah. Babi lah apa kak, jangan cepat kak, jangan cepat kak. Weh, cepat bodoh dah asal babi. So itu saja konten kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Road to 200 subscribers. So sorry kalau lambat video ni keluar Sebab masalah channel. yes. So itu saja konten kita pada hari ni. Sampai jumpa ke next episode Bigger Diamond Beli Tin. Bye bye daripada channel Titim. So kita akan ada video raya. Okay, video raya tunggukan. Mungkin Mungkin 2 minggu ke raya kelima. yes. Macam tu lah. Okay, so bye bye.